Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya nak kongsikan budak ni. Semalam saya kongsikan nama dia cantik. Aidil Qayyum. Q-U-Y-U-M. So isu dia mengenai subsidi petrol. Subsidi RON 95. So dia ada jawatan yang mana dia dikatakan, tak silap saya lah, Ketua Penerangan 1. Pelih tak silap lah. Dan yang menarik, dia sudah pun dikatakan dipanggil polis, ditahan kerana membuat komen-komen ni lah. Komen yang kita nampak macam nak cakap apa komen yang tak apa nak cerdik. Kamu Okay. Malam saya dah kongsikan saya kongsikan balik cerita. Saya tak apalah, ini budak lah. Tak apalah, budak pun nak up, nak cari selebriti apa, nak cari apa kontroversi Tapi apa yang saya cakap mereka ini terbentuk pemikiran mereka, pandangan mereka ini hasil daripada influencer tu lah. Papa Berry sama aja. Dan mangkuk hayan paling pelak tu lah si Papa Gomo. Nampak tak? Semua mereka-mereka ini yang kalau kesan dia ni tu akan timbul generasi kedua. Generasi yang mula Tonyona nak tunjuk mengembangkan idea-idea songsang. Pendapat-pendapat songsang yang nampak bodoh. Tapi mereka tak. Dia tak kisah. Dengar ni Ini cerita pasal ni Malam saya kongsi nama dia Aidil Qayyum. Kita promote sikit brother ni Kerajaan Madani, kamu sebenarnya nak bantu rakyat Malaysia atau bantu warga asing? Rakyat Malaysia dihadkan penggunaan subsidi minyak kepada 300 liter sebulan dengan harga RM1.99 untuk RON 95. Kalau guna lebih 300 liter, bermakna kita perlu bayar harga minyak sama seperti warga asing tanpa subsidi sebanyak RM2.60 seliter. Manakala untuk warga asing, sebelum ini hanya boleh menggunakan RON 97 berharga RM3.21 seliter. Tetapi selepas kebijaksanaan Kerajaan Madani, mereka dapat kurangkan beban dengan menggunakan harga minyak yang jauh lebih murah melalui minyak RON 95 berharga RM2.60. Jadi, siapa sebenarnya yang untung dalam perubahan ini? Rakyat Malaysia atau warga asing? Walaupun tolong buat kira-kira je. Dan tak perlulah taksub sangat nak backup PMX. Apa kelebihannya minyak dihadkan 300 liter pada korang? Korang tak nak ke minyak subsidi seperti sebelum ini tanpa had? Okay, nampak tak? Sama je. Sama seperti Papa Berry. Saya tak tahu sama ada mereka tahu, mereka sedar apa yang mereka cakap itu betul. Ataupun mereka sengaja nak manipulasi fakta nombor konon-konon nak. Biasalah untuk bertujuan menyerang kerajaan. Fakta itu salah. Mereka tak, walaupun percaya, masalah walaupun ni dia otak dia dah dipajak kepada mereka-mereka ini. Okey simple as that. Kononnya selepas ini orang warga asing boleh beli pada harga RM2.60. Kalau sebelum ni mereka beli pada harga RM3.20. Itulah mereka confused. Mereka confused antara warga asing dengan kereta asing. So kita tahu warga asing sekarang ni, dulu mereka boleh beli sama macam kita. Dapat subsidi RM2 RM2.05. So sekarang ni dah tak boleh. Mereka tak ada IC, mereka lesen lain Lesen mereka ada 900 orang warga asing yang ada lesen Malaysia. Tapi mereka tak boleh beli subsidi mulai 30 bulan semalam. Sebab mereka bukan rakyat. Dan kalau warga asing dia pandu kereta asing, dia masih kena beli RM3.21. Ada dua kategori Dan warga asing yang pandu kereta Malaysia, dia boleh beli RM2.60. Bukan ni RM3.90 macam Mamat ni. Tapi ini contoh dah. Saya kata Papa Berry ni ini pun ni pun cara lah. Dia bermula dari sini Lepas tu Isam Jalil pun sekong lagi. Tapi diulang tayang, dikongsi sekali lagi.
PMX tuduh Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional menjaga kebajikan warga asing. Padahal hakikatnya PMX itu sendirilah yang duk menjaga dan juga menyenangkan warga-warga asing. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sebelum ini, pada ketika ini, warga asing hanya dibenarkan untuk isi minyak RON 97 yang berharga RM3.21 per liter. Manakala rakyat Malaysia isi minyak RON 95 pada harga RM2.05 per liter. Nampak tak? Sama tak? Sama dengan apa yang si budak Aidil ni bercakap. Nampak tak? Confused. Selepas 30 September ini, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia dapat menikmati penurunan 6 sen harga minyak dari RM2.05 ke RM1.99. Tetapi warga asing pula dah boleh isi minyak RON 95 pada harga RM2.60. Penurunan 60 sen daripada harga RON 97 yang mereka isi selama ini. Nampak tak? Sama. Confused. Mereka confused. Itulah kadang-kadang jadah betul lah. Jadi, warga asing dapat penurunan harga minyak 60 sen, 61 sen. Rakyat Malaysia dapat penurunan harga minyak 6 sen. Jadi, tolong beritahu saya, PMX ini jaga rakyat Malaysia ataupun jaga warga asing sebenarnya? Kesian lah, nak jawab pun malas. Itulah. Ramai yang buat video-video ni yang daripada Mamat ni. Mereka ni influencer, mereka percaya. Tambah-tambah lagi orang macam Isam Jalil tu. Mereka percaya tu. Centong je nak pun. Oh bijak pandai. Dia ni tak tahulah apa latar belakang dia. Tapi orang kuat PN lah. Dan Mamat ID tu dah dikena panggil. Tapi Mamat ni saya tak tahu. Tak dengar pula dia kena panggil lah. Ya, ini lah cerita menghasut ni. Buat kenyataan yang tak betul. Aduh mak, kesian betul lah. Kesian betul, saya kadang simpan tapi geram. Tapi yang kita tak puas hati, walaupun ni, walaupun percaya. Ya, Papa Mary. Barua Zionis. Pas khadam. Ini satu hal. Ini semalam kita kongsikan si Kamel Putih tu. Dia ulang je tu. Kamel yang bagaimana dia kata Anwar Ibrahim ni ada akaun 20 akaun di Israel 300 juta lah macam mana. Semua hasil daripada Mamat ni. Bila orang seperti Mamat Gomo ni dibenarkan siang malam buat live maki hamun berkata sampai so tak ada tindakan itulah jadinya kesannya. Kita kesian dengan kita ni. Saya tak tahu lah macam mana pihak penguasa KDN apa Saifuddin ke. Betul tak? Tak ada tindakan tegas, tak tutup mulut Aku macam aku nak pergi pelempang ni orang macam ni. Saya nak tengok pun saya benci cakap. Betul, saya tak nak kongsi sebenarnya. Si Gomo ni. Betul, saya geram. Yang lain ni okey lagi. Papa Berry saya boleh gelak lagi. Si ID tu boleh gelak lagi. Tapi Mamat Gomo ni aku macam nak menumpuk. Betul? B8481 betul lah dia. Saya nak sebut BARUA pun tak mau. Benar itu kasar.